Hello, Assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Ahmad. Dan hari ini kita akan buat pengumuman mengenai Q&A kita nombor 2. Okey, seperti yang korang nak, ada ramai orang komen kat video aku cakap buat Q&A nombor 2 kan. Buat nombor 2. Okey. So, sekarang aku buat. Okey, aku tak buat Q&A nombor 2 pertama sebabnya ialah okey, aku tak ada masa nak buat Q&A lagi pun. Aku nak buat gaming video lagi, aku nak study lagi. Baik. Okay, nak buat study lagi. Lepas tu nak buat macam-macam kan. Lepas tu yang secondnya macam terlalu awal lah kalau aku nak buat Q&A nombor 2. Sebab aku baru je buat. Okay, aku buat yang ni pun sebab kita dah capai 3,000 subscribers weh. Ya, 3,000 subscribers. Okay, thank you kepada korang yang subscribe aku. Ya, aku memang appreciate lah korang yang subscribe aku tu. Okay, kepada yang tak subscribe gitu, korang boleh subscribe channel aku. Okay, aku akan buat banyak lagi video, banyak lagi. So ya, okay, aku punya Q&A nombor 2 ni pada hari Sabtu, minggu hadapan. Okay, tadi dia aku akan tulis di atas skrin ni. Okay, aku tak tahu aku kena check dekat kalender. Okay, so ya, hari Sabtu korang jangan lupa. Okey, tapi aku ada satu masalah biasa. Okey, aku tak ada soalan. Okey, kepada korang yang tanya soalan kepada aku, korang boleh komen dekat bawah. Apa-apa soalan, tak apa, tak kisah. So, korang komen dan aku akan baca dan aku akan pilih soalan mana. Okey, kalau yang soalan yang macam biasa-biasa tu aku tak jawab lah kan. Okey, aku ambil soalan yang baru, lepas tu soalan yang best. Okey, kalau boleh korang jangan tanya pasal umur, tinggal kat mana ke, yang buat apa, macam biasa sangat kan. So ya, korang tanya soalan yang best sikit lah kan. So aku akan pilih beberapa soalan saja. Kalau aku pilih semua sampai bila tak habis kan video kan. Kepada korang yang aku tak pilih soalan korang, tak apa, jangan risau. Q&A nombor 3 ada lagi. So korang jangan risau, let. Aku ada ruang untuk korang. Okay, so ya, kita akan jumpa pada hari Sabtu ini. Bye bye. Assalamualaikum.